Pada pendapat anda, apakah stigma terbesar tentang kesihatan mental yang masih wujud dalam masyarakat kita? Pada pendapat saya, stigma terbesar yang ada pada masyarakat kita sekarang ni terhadap kesihatan mental ni adalah kesihatan mental ni merupakan benda yang main-main, benda yang tak betul, dan diorang kata macam orang suka diagnose diri sendiri tu sebagai kesihatan mental. Jadi diorang tak ambil serius lah benda ni. Itu pada pendapat saya. Untuk soalan yang kedua, secara peribadi, apa satu perkara yang paling mudah dan berkesan yang anda lakukan untuk menjaga kesihatan mental? Satu perkara yang paling mudah dan berkesan adalah untuk sibukkan dirilah dengan aktiviti yang bermanfaat. Contohnya bersukan, belajar, bekerja. Macam tu lah, cuba sibukkan diri. Secara peribadi, apa aktiviti harian anda untuk yang awak lakukan untuk hilangkan stres? Bagi pendapat saya lah kan, macam kalau saya untuk hilangkan stres ni, saya tu fokus kepada apa yang saya minat. Maksudnya contoh lah, macam kita as student mostly macam kalau stres mesti assignment and so on lah kan. So untuk saya kalau hilangkan stres ni, saya mau to enjoy dengan saya punya hobi. Contoh kalau siang tak apa malam lah, mungkin macam ajak kawan-kawan macam sukan like main futsal dan sebagainya lah. Tak pun macam ni lah, macam lepak minum kopi, macam sembang-sembang dengan kawan. So benda tu macam reset saya punya mind balik lah untuk push saya lagi lah, untuk buat something macam tadi assignment ke study kan, so on lah. Okay. Jika seorang rakan anda ataupun ahli keluarga menghadapi masalah kesihatan mental, apakah tindakan pertama yang anda akan ambil untuk menyokong mereka? Okey. Kalau seorang rakan ataupun ahli keluarga saya yang menghadapi masalah kesihatan mental, perkara pertama yang saya akan lakukan ialah bertanyakan khabar dengan cara yang lembut. Saya nak mereka rasa selesa apabila mereka bercerita masalah kepada saya, dan saya akan cuba untuk tidak menghakimi dan menunjukkan kepada mereka yang saya sentiasa ada untuk mereka. Dan jika saya nampak masalah yang dihadapi oleh mereka itu terlalu serius, saya akan menggalakkan mereka secara perlahan-lahan untuk berjumpa dengan bantuan profesional. Jadi soalan yang kedua, apakah yang anda rasa paling penting untuk diingat semasa kita inginkan seseorang untuk meluahkan perasaan? Okey. Yang paling penting bagi saya ialah memberikan ruang dan masa kepada mereka. Saya faham mereka ni akan pulih dengan cara yang tersendiri, cumanya kita perlu bagi masa kepada mereka ni. Terima kasih. Assalamualaikum, boleh tak saya nak tahu nama? Waalaikumsalam, nama saya Safa Amanina binti Syarif. Saya Aminah Batrisha. Saya Nur Syazana. Okey, boleh tak saya nak interview sikit dalam 2 soalan? Okey, untuk soalan pertama, jika seorang rakan kongsi ataupun ahli keluarga anda berdepan dengan masalah kesihatan mental, apakah tindakan pertama yang anda akan ambil? Kalau ahli keluarga saya sendiri, saya akan selalu minta dia ceritalah tentang apa masalah dia mungkin, ataupun kalau rakan-rakan, mungkin kita orang boleh kongsi cerita dan masalah yang kita orang hadapi, so that kita orang tak adalah simpan sendiri masalah tu and boleh mengurangkan beban lah. Okey, terima kasih. Untuk soalan kedua, apakah yang anda rasa yang paling penting untuk diingat semasa menyokong seseorang agar anda tidak terlalu nampak macam memaksa dia? Okey, kalau first saya rasa adalah kita jangan terlalu menekan dia. Kita tunggu sampai dia nak open up sendiri cerita dia, dan paling penting kita kena buat dia rasa yang kita ada untuk dia. And kalau kita nak macam minta untuk dia open up pun, kita just kata kita ada. Jangan terlalu memaksa dia sampai dia rasa rimas. Okey, terima kasih. Itu saja interview. Hai, hari ni kami nak buat podcast. So, kita ada guest host yang pertama iaitu saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Syuaini. Saya Nurhani Syahira binti Tajul Akmal, dan juga guest kita iaitu Syazril. Hai. Okay. So, podcast kita orang berasaskan dalam kereta. So, kita akan mula bergerak dalam kereta ni. Okay. So, boleh kita mulakan dengan pengenalan. Kita nak kenal siapa host kita, guest kita. So,
Encik Syazril. Boleh panggil Encik? Tak payah panggil Syazril je. Panggil Syazril je. Ah, Okey. panggil Encik. So kami nak tanya Syazril, apakah pengalaman Syazril dalam bidang kaunseling ni? Macam mana Syazril boleh minat nak belajar kaunseling ni? Kenapa kaunseling? Dalam banyak-banyak kos. So kalau boleh nak start dulu, so memang dari SPM lah. Habis SPM tu memang kita memang dah target nak masuk kaunseling. So mungkin waktu tu macam kita mengidolakan guru-guru kaunseling kat sekolah lah. So macam kalau apa yang mendorong tu dia lebih kepada perasaan macam nak bantu orang. So macam awareness towards mental health tu dah banyak waktu tu, dan kita pun rasa very aware dengan that issue. So kita rasa macam okay, why not kita pursue in this field of study supaya kita dapat bantu orang juga lah in next future. Macam tu lah. Okay, soalan seterusnya, bagaimana sebab Syazril sekarang tengah intern kan? Betul. So fun fact, student counselling ni kita ada 2 kali internship. Cuma kita orang panggil practicum dan internship lah. So semester ke-7 kita akan ditempatkan dalam UUM sendiri, dekat agensi. Kita orang panggil agensi lah, but basically macam school ataupun inasis, macam pusat counselling. Ada few tempat-tempat yang akan kita diletakkan lah, so untuk kita jalani praktikum. Itu semester 7. Nanti semester 8 barulah kita internship dekat luar. Kiranya sekarang ni semester 7 lah. Kaunseling 4 tahun? 4.5 tahun? 4 tahun. 4 tahun. 7 tahun kuliah, and then 1 tahun 7 sem dekat UUM dan 1 sem dekat internship lah. Semasa praktikum tu masih kena pergi kelas semua tu ke? Betul, ada kelas tapi tak banyak. Macam 2-3 kelas je lah. So kita terikat dengan office hour 8 to 5 macam tu. Okay. So pernah tak Syazril berhadapan dengan situasi yang mana klien ragu-ragu untuk bercakap secara terbuka? Okay. So one thing about counselling, memang kita daripada semester 1 sampai semester 6 tu kita banyaklah assignment dan macam memang ada certain assessment yang kena keluar, yang kena jumpa, kena buat, kiranya kena record lah kita punya counselling session kan. Cumanya waktu tu kita banyak jumpa kawan-kawan, macam kita ajak kawan jom buat assignment dengan kawan. So kita kenal. So cuba bila masuk semester 7 ni kita banyak jumpa klien yang sebenar. Kita orang panggil klien yang sebenar lah, which is kita jumpa orang kita tak kenal. So lebih mencabar lah. So bila memang banyak betul macam Hani tanya tadi kan, banyak yang ragu-ragu, macam bila dia datang jumpa kita macam mula-mula tak tahu nak cakap apa, tak tahu masalah dia apa pun, tapi dia datang jumpa kita. So kita lah sebagai seorang kaunselor pelatih, kita perlu gunakanlah segala ilmu dan skill yang kita dah belajar 6 semester tu untuk kita correct dengan dia. Macam apa masalah awak sebenarnya. Pengalaman saya ada klien yang mula-mula datang pun dah nampak ragu-ragu dia nak cakap apa yang sebenarnya kan, apa masalah dia. So kita slowly cerita, orang kata kita build satu hubungan yang baik dengan dia. Kita buat lawak sikit, macam kita dengan kawan-kawan lah mula-mula kan, ice breaking kan. Takkan kita terus borak benda yang deep dengan kawan kita kan. So macam tu jugalah dengan klien. So mungkin the first session tu dia tak nak cakap sangat, the second session tu baru dia macam sedar, ini masalah dia sebenarnya. Sebab memang banyaklah klien yang agak ragu-ragu dengan ragu-ragu nak jumpa kita tu, nak bercakap dengan kita, memang ada. So itulah cara Syazril menangani kan. Betul. So Uncle lepas ni boleh jangan ragu-ragu. Takkan ragu-ragu sih datang ke student counselling. Okay, kalau macam ragu macam mana nak tahu tanda-tanda tu? Tanda-tanda orang tu ada macam mental health ke, ada depresi ke? Macam ni ada boleh tahu tanda-tanda awal dia ke? Okay, sebenarnya tanda-tanda awal ni banyak. Maksudnya contoh kan, tapi tanda-tanda awal ni sebenarnya kita, contohlah kalau saya seorang kawan kan, nampak kawan saya ada tanda-tanda pun nampak murung kan. So itu pun antara tanda-tanda kita kena perhatikan. Contohnya memang maybe kita boleh, bukan self-diagnose, tapi kita boleh kata self-assessment. Kita assess diri kita dulu. Usually kita akan nampak macam okay, aku dah banyak hilang minat apa yang aku buat. So that is one of, orang kata simptom-simptom kemurungan lah. Dan juga
Ada juga macam dah start lose interest kan dekat apa kita selalu buat, kita selalu minat, tiba-tiba lose interest, rasa macam tak nak bersosial. Okay. And then banyak nangis, banyak rasa sedih yang berpanjangan. Kita rasa macam dunia ni very against us. Macam banyak sangat perkara yang against us. So maybe we should seek for help, okay, untuk terapi dan sebagainya. Tapi kalau bila kita jumpa klien kan, sebagai seorang kaunselor, kita tak boleh terus diagnose dia depression. It's beyond our limit lah kan, in terms of diagnosis. Cumanya kita boleh nampak lah klien selalu menangis dalam session. Kalau klien selalu nangis, and then macam klien banyak withdrawal, maksudnya dalam lingkungan sosial dia kan, dalam kawan-kawan dia rasa macam dah tak nak berkawan, dia rasa macam kawan-kawan tak faham dia. So itu could be one of the symptom. But kalau boleh saya share, when we talk about mental health kan, sebenarnya banyak orang terlepas pandang. There's a difference between mental health dan juga mental illness. Okay. Ada maksud dalam bahasa Melayu dia kesihatan mental dan juga kecelaruan mental. Okay. So kalau kesihatan mental tu semua orang ada. Macam sama juga macam kita punya kesihatan fizikal. Kan? Semua orang memang akan at certain point akan rasa lesu, letih, sakit badan. Kalau bersukan banyak pun sakit badan, sakit otot. Sama juga macam kesihatan mental. Bila macam terlampau banyak sangat assignment, dah rasa stres. Itulah kita panggil sebagai kesihatan mental. Maksudnya at some point we are not mentally stable. Tapi dia berbeza pula dengan kecelaruan mental. Kecelaruan mental ni dia sampai level yang macam all those kesihatan mental yang accumulate, dia akan jadi satu kecelaruan. Maksudnya contoh, semua orang ada anxiety sebenarnya. Semua orang ada satu part in their life, dia akan rasa gelisah. Dia akan rasa macam terlampau gemuruh, terlampau risau kan. Tapi sejauh mana perasaan tu akan jadi satu kecelaruan. Macam memang all the time ke dia rasa macam tu, ataupun on certain situation saja. So itu yang saya rasa masyarakat sekarang dan kita lah, especially Gen Z, perlu lebih aware. Maksudnya kesihatan mental tu semua orang ada. So how to manage kesihatan mental tu at the same time, supaya dia tak menjadi sampai level mental illnesses, kecelaruan mental. So, Syazri rasa kenapa masih ramai yang anggap depression tu satu perkara normal atau kena attention je? Okay. So mungkin lah, saya rasa mungkin orang tak faham. Jadi macam awak cakap kan, nak cari attention. Mungkin kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang show some sign of depression ataupun ditulis benda sedih-sedih kat dalam social media ni kan. So saya rasa kenapa orang rasa lagi benda tu, sebab orang rasa sedih tu benda perkara biasa. Memang kita tak boleh nak menafikan sedih tu satu perkara yang biasa. Tapi mungkin kenapa ada stigma-stigma macam betul ke dia ni depression, betul ke dia ni sakit mental sebagainya. Maybe sebab macam ada secara ke dalam budaya kita pun kita agak tak percaya all those mental illnesses, macam itulah. Dan mungkin ada juga stigma macam ni sebab ada orang yang memang jenis yang boleh manage dengan baik dia punya kesihatan mental. So bila dia nampak orang lain macam aku pun tak ada 10 assignment tapi aku relax je, kenapa kau tak relax? Kenapa kau kalut kan? Kenapa kau sampai level depression, sampai level rasa macam tak boleh nak function sebab banyak sangat benda kan. So memang every human dia build different lah. So mungkin masyarakat ataupun orang individu tersebut dia tak faham. Lain-lain orang, lain-lain cara nak manage dan sebagainya. Mungkin macam itulah. Soalan seterusnya, apakah perbezaan cara depresi yang dialami oleh lelaki dan perempuan? Ada beza ke? Ini pun agak kontroversial lah. Tapi saya rasa ni daripada POV saya sendiri lah kan. So memang kita boleh nampak when it comes to emotion, dia banyak ke arah perempuan.
Maksudnya cara perempuan menangani emosi, cara dia layan emosi dia tu berbeza dengan lelaki kan. So tanya awak, biasa awak macam mana awak layan emosi awak? Pendam ke awak express? Jarang nak express ni. Jarang express. Selalu lelaki mesti pendam kan. Kan. Pendam lepas tu dengar lagu sedih. Ya. Kalau perempuan macam mana? Oh, kalau perempuan bagi tahu semua tempat. Semua kawan yang ada dia akan bagi tahu kan. Dia akan bagi tahu kat WhatsApp, dekat IG, semua nak cerita. Fun fact, saya sebagai seorang kaunselor pelatih kan, saya lebih banyak klien perempuan daripada klien lelaki. Bagi saya itu show some facts and data lah. Memang kita boleh nampak perempuan lebih dia macam lebih ekspresif lah. Macam dia lebih rasa nak express dia punya emosi tu berbanding dengan lelaki. So kalau nak cakap cara lelaki hadapi depression dan perempuan hadapi depression tu, saya rasa ada perbezaan dari segi nature-nya lelaki dan perempuan tu lah. Tetapi mungkin simptom dia masih sama. Cara rawatan dia masih sama. Cumanya mungkin dari segi kita panggil sebagai seeking help behaviour. Maksudnya tingkah laku untuk seseorang tu nak mencari bantuan mungkin lebih banyak dekat perempuan daripada lelaki. Sebab lelaki ni saya tak tahulah, saya rasa kapasiti lelaki ni untuk pendam sangat banyak. Betul. Kita rasa macam kita boleh pendam semua benda. Dia macam kalau boleh simpan kat sini, simpan. Selagi rasa boleh manage. Kalau tunjuk emosi tu nampak orang nanti kata ni lembut lah. Ya, betul. Tak strong lah, tak manly lah. Mana boleh macam tu? Sebenarnya tak boleh lah. So memang ada stigma-stigma yang menghalang lelaki daripada rasa nak meluahkan. Macam tu lah. So kalau perempuan memang kita nampak lah, memang dia lebih teruk, dia punya depression yang dia dapat tu mungkinlah lebih teruk, tapi dia senang juga untuk mencari bantuan tu. Macam tu lah. Okay, so macam mana counselling boleh membantu seseorang yang tengah mengalami depression tu? Okay, so one thing saya fun fact juga about counselling kan, sebenarnya kalau you guys nak so untuk orang yang tengah mendengar dan korang berdua jugalah kan, sebab bukan senang kaunselor nak beri literasi macam ni kan. So sebenarnya kalau korang mengharapkan diagnosis, okay, when it come to depression, kita perlukan diagnosis. Maksudnya klien datang, okay, dia nak tahu dia depression ke tak. Itu memang seorang kaunselor tak boleh buat. Kaunselor tiada orang kata kuasa ataupun dia tak didesign untuk memberi diagnosis. Itulah. Sebab apa yang kaunselor boleh beri ialah dari segi sokongan sosial. Maksudnya kita boleh sama-sama kenal pasti apa punca yang you rasa you depressed. Kita tak boleh kata apa punca you depressed, tak boleh. Kita boleh kata kita sama-sama cari apa yang you rasa punca kepada depression you, yang you anggap you boleh rasa you anggap you depressed. Dan mungkin kalau on certain level kita counselor sendiri perlu refer lah klien ni kepada orang yang lebih boleh memberi diagnosis. Contoh macam clinical psychologist, pernah dengar tak? Psikologi klinikal. This is a new terms lah. So kita dalam orang kata dalam profession membantu ni, kita ada banyak tier of level of orang kata perkhidmatan. Okay. So counselor ni kira the first level. The first level you datang jumpa, okay, you ada masalah daily life, you ada masalah-masalah yang masalah perhubungan dengan girlfriend, dengan boyfriend, masalah dengan kawan-kawan, macam tu lah. Tapi dari segi diagnosis, kita perlu refer klien kepada clinical psychologist yang memang mereka didesainkan untuk memberi diagnosis. Mereka memang belajar dan memang memberi perkhidmatan dari segi nak berikan diagnosis lah. You bipolar ke, you depression ke, itu pun tak mudah dia punya proses. Dan okay, when it comes to ubat pula, ubat pula perlu diberi prescription daripada psychiatrist. So it's a different level of service sebenarnya. Macam itulah. So tadi back to your question, apa yang kaunselor boleh bantu ialah dari segi social support lah. Dari segi kita kenal pasti sama-sama apa yang klien tu rasa punca kepada dia punya depression. So kita akan cuba sehabis baiklah mencari. Mungkin kadang-kadang ada klien yang datang dengan masalah silam. Maksudnya dia punya past childhood memories, childhood trauma. Bila dia membesar,
it create him or her, kan. Ada yang datang macam memang masalah dia tu pada orang rasa kecil, pada dia rasa besar. So itu yang macam kaunselor perlu sama-sama lah. Dan satu lagi, banyak klien yang datang dia rasa macam kaunselor ni boleh selesaikan semua masalah dia. Sebenarnya tak. Sebenarnya kaunselor ni dia berfungsi sebagai penasihat. Betul. Pemberi nasihat. Mungkin sama-sama kita cari jalan. Sebab kaunselor ni kita belajar untuk facilitate. Bukannya macam terus bagi you masalah you depression, you pergi makan ubat ni bla bla bla, tak boleh. You pergi jogging. Tapi contohlah, kalau saya depression, saya pergi jumpa kaunselor, kata pergi jogging, orang rasa boleh jogging tak? Faham tak? So dia perlu dia depends on the client itself. Jogging mungkin tak kena dengan saya, mungkin brisk walking macam tu. So betul. Contoh macam kalau you pening kepala kan, mungkin you rasa macam Panadol can help. Tapi kaunselor tidak terus bagi Panadol. Dia bagi lah you Pamol, Panadol, ubat whatever, ada choices sekarang ni. So you client, you yang sakit kepala, you pilih. You nak mana satu. Macam tu. So dia bagi multiple option, lepas tu kita akan sendiri cari lah. Bukanlah dia bagi, cumanya sama-sama kita cari option tu. And then kita nilai which one is the best for you. Macam tu lah. Faham. Okay. Soalan seterusnya, contoh macam saya, kalau saya rasa macam saya nak pergi kaunseling, tapi saya sebenarnya ragu-ragu nak pergi kaunseling tu. Ada Syazril boleh bagi macam ni nasihat ataupun sokongan untuk nak pergi kaunseling tu? Awak rasa ragu-ragu, contohlah kalau awak rasa awak ragu-ragu sebab apa? Apa yang awak rasa ragu-ragu tu nak jumpa kaunselor? Ragu-ragu tu macam takut nanti orang pandang macam lembut lah, kenapa nak pergi kaunseling, kenapa life dia tak elok ke, tengok macam okey dari luar. Betul-betul. Maksudnya ada stigma yang mengatakan macam kaunseling ni untuk orang yang bermasalah sahaja, kaunseling ni untuk orang gila sahaja, kaunseling ni untuk orang yang ada sakit mental sahaja. Maksudnya tak. So mungkin first of all, orang-orang yang nak mendapatkan bantuan kaunseling ni perlu firm lah dengan perasaan dia. Aku nak jumpa kaunselor, aku nak dibantu. Yang tu yang paling penting. Sebab at the end of the day, macam saya cakap tadi, diri klien tu sendiri yang dapat bantu diri dia. Kehadiran kaunselor untuk kita sama-sama merasionalkan apa yang ada. Bagi support. Macam you can do this, whatsoever kan. So first of all, memang perasaan ingin berubah. Maksudnya ingin keluar daripada zone yang you rasa tak selesa tu, perlu ada dulu sebelum berjumpa dengan kaunselor. Sebab kaunselor pun ada banyak jenis. Ada banyak sebab kaunselor pun manusia kan. So ada yang jenis yang mungkin garang sikit ke, ada yang macam memang lembut, ada yang berlembut, ada yang macam macam mak-mak, macam ayah whatsoever kan. So at the end of the day, memang klien sendiri, maksudnya diri kita sendirilah yang nak jumpa kaunselor tu perlu ada perasaan nak berubah, nak mencari penyelesaian masalah terhadap perkara yang you tengah hadapi tu. Dan ada juga sebenarnya isu-isu macam kaunselor ni tak dapat, bukan boleh simpan rahsia pun. So fun fact untuk orang yang mendengar dan juga korang sendirilah, memang kaunselor ni kita terikat dengan akta kerahsiaan. Memang ada akta etika kerahsiaan. Maksudnya memang kita memang diajar dari sekarang lah, level ijazah sarjana muda sampai mana-mana level pun, memang kita terikat dengan etika kerahsiaan. So apa-apa sahaja yang diceritakan dekat dalam sesi kaunseling tu adalah satu rahsia. Melainkan dia sampai satu limitasi, macam ada unsur-unsur bunuh diri, unsur-unsur untuk mencederakan orang lain, unsur penyakit berjangkit. Mungkin sampai level itu barulah kaunselor perlu mendedahkan info-info untuk keselamatan kaunselor dan juga keselamatan klien. Macam itulah. Jadi jangan risaulah pasal kerahsiaan tu sebenarnya. Sebab kaunselor boleh disaman. Jika kalau sebar informasi. Betul. Kalau klien rasa saya punya informasi ni tersebar ni, klien ada hak untuk menyaman kaunselor. Macam tu. Tapi kan macam kalau baca kat social media kan, ada yang macam kalau pergi bilik kaunseling kat
kat sekolah. Kat sekolah ni mesti nanti satu sekolah tahu. Macam tu macam mana pula? Okey. Kalau yang macam tu, saya kat ni probably seorang kaunselor. Okey, bila klien, especially kalau kat setting sekolah lah. Bila student datang jumpa klien, student datang jumpa kaunselor, dan kaunselor pendengar. Sebenarnya mungkin kaunselor tu dia nak bercerita dekat guru-guru kaunseling lain ataupun guru-guru yang mungkin dekat dengan student tu supaya guru-guru lain aware dengan situation student tersebut. Cumanya mungkin orang yang dapat informasi tu salah faham, menyalahgunakan. Kau tahu beda masa tu kan, tiba-tiba kan. Kau bila guru kau tahu beda. Si Syazril tu rupanya dia depression. Dah jadi bahan gosip. Sebenarnya kaunselor tu dia nak bercerita supaya faham. Tak tekan ke orang tu. Tak tekan kawan tu, kesian kan. Macam tu lah, macam kadang-kadang mungkin ada cikgu yang tak faham kenapa budak ni asyik datang lambat sekolah, kadang-kadang tak siap kerja sekolah, whatsoever kan. So kaunselor tu dia dedahkan info-info, tapi bukan info yang setarus mendalam, info-info yang secara surface supaya orang-orang di sekolah, guru-guru, pentadbir dan sebagainya dia aware, ada student macam ni dan apa yang diorang patutnya faham lah, apa yang diorang patut buat dengan student ni. Tapi itulah orang-orang yang mendapat info ni, diorang tak terikat dengan etika kerahsiaan. So jadi bahan gosip. So kesian lah. Tapi mungkin ada jugalah kot, kita nauzubillah min zalik lah, kita pun tak nak ada kaunselor-kaunselor yang memang dia sahaja nak bergosip. Tapi mostly lah kalau kita sendiri yang belajar dan kita faham, sebenarnya untuk membantu, tapi memberi info-info yang perlu sahaja. Macam tu. Okey. Soalan seterusnya. Selain kaunseling, apakah jenis sokongan yang lain yang boleh Syazril beli? Okey. Maksudnya selain daripada kaunseling. Selain daripada kaunseling. Okey. Ada macam inisiatif lain. Okey. So dalam kaunseling pun kita ada banyak, bukan sahaja sesi kaunseling yang kita terapkan. Contoh kita ada juga ujian-ujian psikometrik. Pernah dengar tak? Macam DAS, DAS, Depression, Anxiety, Stress Scale. Kita ada juga ujian-ujian personality, ujian-ujian kerjaya, ujian-ujian apa lagi? Ujian-ujian, kalau korang mendengar juga inventory gaya bercinta. Kan? So sebenarnya counselling ni bukan sahaja untuk mental health. Dia juga untuk dari segi, kadang-kadang ada orang tak faham personality dia macam mana. Sebab bila orang tu tak faham personality, dia personality jenis apa, dan dia tak dapat nak function dalam dia punya social group. Dia rasa macam susahnya aku nak borak dengan kawan-kawan. Dia rasa macam tak difahami. Sebab apa? Dia tak faham diri dia dulu. So that's why adalah ujian macam ni untuk kita bagi kepada klien yang nak buat. So kita sama-sama lah teroka apa dia punya personality sebenarnya. So personality macam ni dia sesuai untuk kerjaya apa pula lepas tu. So ada juga bantuan dari segi macam tu lah. Tapi saya nampak counselling is a very talking therapy. But at the same time ada juga banyak pendekatan macam kalau korang pernah dengar art therapy. Art therapy ni diorang expresskan warna, melukis. So ada certain warna signify certain emotion. Betul, macam biru sedih, merah marah, macam itulah, hijau tenang, macam itulah. Kalau ada juga macam art therapy ni, dia ada kalau line yang lengkuk-lengkuk, adalah saya pun tak berapa nak mahir, tapi memang ada juga this approach, betul. Dan banyaklah dekat remaja, dekat kanak-kanak, dekat orang dewasa, dekat orang-orang tua, warga emas. So memang ada juga counselling ni, dia bukan sahaja tertutup dalam bilik counselling berdua, tak. Kalau korang dengar social support group, support group. So memang ada juga lah banyak lagi pendekatan-pendekatan dalam counselling yang dapat membantu klien. Macam tu. Okay, so macam tahu tak before ni, kenal tak Shasha Rishdina? Dia pernah ada share video yang di shaky dekat internet kan. Tapi at the same time kat komen tu ada yang positif, ada juga yang negatif. Okay. So macam mana kita nak didik masyarakat ataupun netizen tu untuk lebih memahami isu-isu ni? Isu-isu kesihatan mental maksudnya. Okay. So sebenarnya agak susah sebab tak banyak orang faham. Macam bila orang tu shaking, orang tu betul-betul tengah nervous, betul-betul sedih. Orang rasa macam it's for the views, for cloud, for cloud kan, for the cloud. But at the same time, ini adalah satu perkataan yang banyak
Kalau korang pergi jumpa mana-mana kaunselor pun dia akan jumpa banyak perkataan which is empathy. So memang itulah kita sebagai masyarakat netizen kan, sebagai pengguna social media perlu selalu rasa empathy lah bila ada orang nampak sedih-sedih dekat dalam social media tu. So kita kena sama-sama put ourselves in their shoes. Macam itulah, in their situation. Kalau korang dekat tempat tu, adakah korang apa yang korang akan buat? Satu. Second, apa yang korang akan rasa bila korang dapat komen-komen hate comment? Sedangkan macam you are actually calling for help. Seeking for attention because you need help. But maybe you don't know how to seek for help. Okay, that's the only way yang you rasa you boleh buat for now. So it's more towards be nice than empathy lah. In social media especially. Tadi Syazril ada kata pasal satu test tu, personality test. Itu yang INFP, INTP. Ya, itu kita panggil MBTI. Dia ada banyak MBTI, Big Five, Type A, Type B, Type C. Pernah dengar tak? Personality Type A, Type B. Dia ada banyak lah all the personality punya test yang boleh ambil. Soalan saya, boleh percaya ke test-test yang macam tu, yang macam dia kadang-kadang kalau saya chat, macam saya tengah chat dengan seorang ni, dia kata awak ni apa, INTP ke ENTP ke apa kan, sebab dia nak cari yang macam kalau similar. Boleh percaya ke benda? Okey. Jadi sebenarnya satu perdebatan dan conversation saya selalu dengan kawan-kawan counselling lah. Sebab ada juga kawan-kawan counselling yang sangat-sangat suka this test. Sebab mungkin macam MBTI tu dia ada pengaruh-pengaruh Korea sikit kan. Dia ada sedikit lah macam it's a pop culture lah in a way kan. So sebenarnya lah dalam dia ada banyak views tau. Tapi one of it yang saya boleh cerita, saya bercerita lah 2-3 sikit. Ada yang kata MBTI ni, contohlah personality test macam MBTI, it's a pseudo-psychology. Pseudo-psychology ni macam kalau bahasa laymannya mungkin macam ilmu sesat. Sebab apa, mungkin MBTI ni dia tidak dibangunkan oleh para psikologi sendiri. Bukan psikologi yang buat. So dia dibangunkan oleh orang yang minat sangat psikologi. Dan tapi dia terapkan teori-teori psikologi dalam tu. Cumanya kenapa it is called pseudo psychology, sebab dia tak ada cukup research untuk nak menguatkan kata MBTI ni true. Tak boleh percaya. Tak boleh percaya lah. Tapi kita dalam counselor juga, kita kadang-kadang guna juga MBTI, dan kita belajar juga MBTI ni sebab kita dapat nafikan dia dapat membantu klien, dapat bantu kita semua pun untuk kenal pasti kita punya personality. So nak kata boleh percaya tak percaya tu, dia bukanlah tak boleh percaya, dia tak boleh juga percaya 100%. So macam sebab kan benda tu berubah. Saya dulu pun kalau buat saya INFJ, tapi sampai sekarang sama je lah. Cumanya ada kawan-kawan lain yang memang bulan ni lain, bulan depan lain, tahun depan lain kan, macam tu kan. So dia lebih kepada jadikan benda tu sebagai guidance, tapi bukanlah the ultimate guidance. Macam saya introvert lah, so mungkin saya tak boleh nak bersosial. Tapi betul ke awak tak boleh bersosial? Kan, adakah awak rasa awak boleh hidup tanpa bersosial? Macam tu lah. So jadikan dia sebagai guidance on certain thing. Dan contohlah apa yang selalu counselor buat ialah contoh dia kata di introvert, kita buat test, memang nampak lah ada banyak ciri-ciri introvert dekat dia. So apa kita nak buat adalah supaya dia dapat atasi perasaan introvert yang terlampau sangat tu, supaya dia boleh function dalam kehidupan. Contoh dia belajar PR katakan. So as a public relation person, of course dia kena jumpa orang hari-hari kan? Dia memang pekerjaan dia memang jumpa manusia hari-hari. Dia perlu build networking kan. Adakah seorang introvert mampu survive dalam that agak susah lah. Agak susah kan. Jadi fungsi kaunselor waktu tu adalah untuk sama-sama beri semangat. Kemudian kita sama-sama cari apa strategi-strategi yang orang introvert tadi ni boleh buat supaya dia still boleh function. Untuk approach orang. Untuk approach orang, cara bergaul, cara bersosial dengan orang, nak jumpa orang profesional, nak cakap macam mana, nak atasilah that nervousness ke kan. Ataupun mungkin dia perlu tukar kerjaya. Kan, kerjaya yang lebih suit dengan personality dia. So income both ways lah. So saya kata tak boleh 100% percaya, tak boleh juga 100% menolak
personality tu. Macam tu. Okay. Ini mungkin soalan terakhir. Bagi Syazril, apakah mesej utama yang boleh disampaikan untuk generasi sekarang tentang isu depresi, tentang isu mental health ni? Okay. Mesej saya boleh kata seek for help lah. If you think memang saya rasa generasi kita lah, generasi Gen Z ni dia lebih aware dengan all those masalah-masalah kesihatan mental dibandingkan dengan generasi-generasi sebelum ni. So perlu sangat-sangat, kalau you rasa you ada masalah, you seek for help. Tapi janganlah you rasa terus, first of all jangan self-diagnose. Jangan rasa saya rasa depression lah, saya anxiety. So kalau you rasa you perlukan some diagnosis, some help, go to the professionals. Sekarang banyak je dekat luar sana perkhidmatan counselling yang percuma, yang mampu milik, yang maksudnya boleh bayar murah kan, tak lebih RM100 pun ada, RM60 satu sesi pun ada juga kan. Kalau you dah ada duit ataupun parents boleh bayar kan, go for it. Sebab terapi ni is not just for orang yang bermasalah, tapi it's also untuk orang-orang yang rasa dia nak mencari satu jawapan dalam kehidupan dia. Macam adalah banyak, mungkin kita kena, orang yang ada masalah tu kena explore lagi lah apa masalah dia dan apa jawapan kepada masalah itu. So second thing is that enjoy life. Macam tu lah, sebab hidup hanya datang sekali. Okay, so macam whatever it is, enjoy. Jangan jadikan kita punya mental health tu sebagai satu batasan. Satu batasan untuk kita enjoy life. Have fun. Contohlah kan, saya selalu macam bila orang cakap dia ada depression, bila saya dapat klien yang macam memang sangat murah, saya tanya dia, you buat apa kalau petang-petang, kalau macam you ada free time? Saya duduk bilik, tak keluar. For me, try to go and socialize. Pergi bergaul, betul. Bergaul tu dia satu bring sparks in life. Bila you dengar opinion orang, bila you dapat bergaul, you dapat kenal orang ni interest dia macam ni, and then tiba-tiba you pun jumpa orang yang sama interest kan. Find a hobby so that you tak terperap dalam bilik kan. So saya rasa generasi kita ni generasi yang banyak sangat duduk rumah. Betul. Yang banyak sangat sekarang scroll TikTok duduk rumah. So go out there, jogging, brisk walk, do some sport, gym, whatsoever kan. Just go and socialize supaya you ada masa untuk diri you. So you can listen to your thoughts. Ya, betul. Sometimes distraction is very good. Dan tapi don't be so distracted sebab you lupa macam I ada masalah yang I perlu acknowledge. Macam tu. Macam saya selalu pergi hiking. Time hiking tu memang lupa semua pasal masalah dunia ni. Betul balik tu macam okay, kena balik. Tapi you rasa release kan? You memang get the dopamine. The dopamine best gila macam Betul-betul, sebab sometimes orang-orang yang ada masalah kesihatan mental ni kan, dia lebih kepada dia hilang spark dalam hidup dia. Dia hilang that dopamine hormone, faham tak? So go and find that. Supaya you can live your life again. Setelah itu je lah message daripada saya. Okay. Rasanya kita dah cukup masa. Masa dah mencuri kita. Tak ada masa dah. So itulah penamat bagi podcast kita, Sembang Tengah Jalan. Okay. Bye-bye. See you next time.